Penyataan masalah. Pada masa kini, masalah parking sering berlaku di kawasan sekolah dan tempat awam. Pengguna mengambil masa yang lama untuk mencari ruang parking kosong. Selain itu, tiada sistem automatik yang dapat memaklumkan status parking sama ada kosong atau penuh. Keadaan ini menyebabkan pembaziran masa, kesesakan dan kurang kecekapan pengurusan parking. Icepark ialah salah satu sistem parking pintar berasaskan Arduino yang direka untuk mengesan kehadiran kenderaan secara automatik menggunakan sensor. Sistem ini akan memaparkan status parking dan boleh mengawal parang masuk tanpa sentuhan. Projek ini menggabungkan elemen coding, elektronik dan inovasi teknologi selaras dengan pembelajaran STEM. Projek Icepark Smart Parking Arduino merupakan satu inovasi berasaskan teknologi yang dibangunkan oleh murid bagi menangani isu pengurusan parking secara lebih sistematik dan efisien. Sistem ini menggunakan pengaturcaraan Arduino dan sensor untuk mengesan kehadiran kenderaan serta memaparkan status ruang parking secara automatik. Projek ini menggabungkan elemen STEM, inovasi dan pembelajaran abad ke-21 selaras dengan usaha melahirkan murid yang kreatif, berfikiran kritis dan berkemahiran teknologi. Objektif projek Icepark adalah untuk mengesan kenderaan secara automatik menggunakan sensor, memaparkan status ruang parkir dengan tepat, mengurangkan masa dan kesesakan semasa parking, meningkatkan kemahiran murid dalam koding Arduino, menggalakkan pemikiran kreatif dan penyelesaian. 4. Bahan dan alatan. Antara bahan dan alatan yang digunakan ialah Arduino Uno, sensor ultrasonic atau infrared, breadboard dan wire penyambung LCD atau LED, servo motor untuk palang parkir berkalan kuasa, komputer dan perisian Arduino IDE. Kaedah penghasilan. Langkah-langkah penghasilan projek ini ialah melakar reka bentuk sistem parking, menyambung sensor dan komponen kepada Arduino, menulis dan memaknai kod menggunakan Arduino IDE, menguji sistem pengesanan kenderaan, membuat penambahbaikan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Kelebihan Icepark ialah yang pertama, sistem parking automatik dan mudah digunakan. Yang kedua, menjimatkan masa dan tenaga pengguna. Yang ketiga, kos rendah dan mesra pengguna. Yang keempat, boleh diaplikasikan di sekolah dan tempat awam. Akhir sekali, meningkatkan literasi teknologi murid. Antara kelebihan inovasi Icepark ialah yang pertama, sistem automatik dan pintar. Sistem ini berfungsi secara automatik tanpa kawalan manual, sekaligus memudahkan pengguna dan meningkatkan kecekapan pengurusan parking. Yang kedua, melibatkan masa dan mengurangkan kesesakan
Pengesahan ruang parking secara terus membantu pengguna mendapatkan maklumat dengan cepat dan mengurangkan kesesakan kenderaan. Yang ketiga, kos rendah dan mudah dibangunkan. Projek ini menggunakan komponen Arduino yang berharga rendah dan mudah diperolehi sesuai untuk aplikasi sekolah dan pembelajaran murid. 4. Meningkatkan kemahiran teknologi murid. Murid dapat menguasai kemahiran asas koding, elektronik dan penyelesaian masalah melalui pembelajaran berasaskan projek. Yang kelima, mudah ditambah baik. Sistem ini boleh dikembangkan dengan penambahan Internet of Things yang dikenali sebagai LOT, aplikasi mudah alih atau paparan digital pada masa depan. 7. SDG yang berkaitan. Projek iSpark menyokong beberapa matlamat pembangunan mapan SDG iaitu SDG 4 pendidikan berkualiti mengikut kemahiran STEM dan teknologi murid. SDG 9 industri, inovasi dan infrastruktur menggalakkan inovasi berasaskan teknologi. SDG 11 bandar dan komuniti lestari membantu pengurusan parkir yang lebih cekap. Sebagai kesimpulan, iSpark merupakan satu inovasi yang praktikal dan relevan dengan keperluan semasa. Projek ini bukan sahaja membantu menyelesaikan masalah parking, malah memberi pendedahan awal kepada murid dalam bidang teknologi dan pengaturcaraan. Diharapkan inovasi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan pada masa hadapan.